Kat Malaysia pun ada juga mainan ni. Semalam saya jalan-jalan di Family Mart dan tak sengaja jumpa mainan Ultraman. Awalnya saya ingat ni mainan Ultraman Apollo yang lagi viral di Indonesia. Sebabkan tertarik, saya pun beli satu. Nah, mainan ni bernama Lindong Ultraman Soft Vinyl. Untuk entry card dan mirip-mirip seperti buatan Bandai, ada logo mainannya, SCLA dan bahkan ada pengiktirafan dari Suburaya. Yang saya pilih kat sini adalah Ultraman kegemaran saya, Ultraman Toriga. Ban mainan ni hampir sama dengan versi Bandai juga, terbuat dari getah PVC. Cuma agak keras sikit. Detail desainnya lumayan okey walaupun tak warna satu badan. Cuma kurang di bahagian molding kepala. Depan nampak buruk tapi tepi nampak okey. Artikulasi ada yang berbeza. Bukan saja boleh pusing tangan kanan, kiri dan perut, bahagian kepala pun boleh pusing juga. Cuma agak aneh saja. Bagi korang berbaloi ke beli mainan ni? Sebab saya dapat mainan ni dengan harga RM16. Cukup mahal juga Apa pun silakan komen di bawah.